Halo kawan. Korang tengok baik-baik. Ini hos biru. Dia sangat gemuk dan sangat comel. Dia macam Doraemon. Jadi banyak orang panggil dia hos biru Doraemon. Korang tengok, ini pilu punya pipe. Wah, sangat besar. Dia untuk apa? Video ini akan bagi korang tahu dia macam mana guna dan guna untuk apa. Ini pipe pilu yang besar-besar ni ya. Korang tengok, saya sambung vacuum pump dengan itu valve core remover. Sekarang saya valve core remover sini saya sambung 2 hun, sambung balik 3 hun. Kenapa dia pipe sangat besar? Sebab dia nak vacuum lagi cepat. Vacuum cepat maknanya you boleh jimat masa lah jika guna pipe besar. Ini bukan panggil charging hose lagi, ini panggil vacuum hose. Tengok, tetapi saya tangan sini dia tak ada kepala. Kenapa? Sebab saya belum sambung lah. Korang tengok, jika korang beli ini set, dia ada macam-macam punya adapter. Dia ada valve core remover lah. Tengok. Ada adapter. Ini sambungan lah. Dia punya clip. Ini pun sama. Ini heavy sikit lah. Ini kecil sikit. Dia ada 2 hun, ada 4 hun, ada 2 hun, ada 3 hun. You boleh sendiri modify. Tengok mau macam mana sambung lah. Sekarang ini saya sudah sambung 2 hun dengan 3 hun. Sekarang saya ini 4 hun. Saya masukkan. Saya cuba bagi korang tengok saya macam mana sambung. Macam ni. Ini dia boleh buka. Saya sini kena masuk baik-baik. Letak baik-baik. Jika saya letak tak baik, mungkin dia ada risiko leaking case lah. Macam ni. Boleh nampak? Okay. Sekarang saya tunjuk satu kali lagi. Bagi korang nampak jelas sikit. Kena masuk baik-baik. Tutup dia. Ini kena ikat. Ikat sampai ketat. Dia sudah ketat. Dia okey lah, boleh sambung lah. Dan ini dia mau macam mana sambung. Sekarang saya sambung dengan 2 hun. Saya sambung. Saya boleh guna ini atau inilah. Tapi sekarang saya tunjukkan ini macam mana guna. Jika ini, korang tengok, saya boleh buka. Korang tengok baik-baik. Saya ini boleh masuk macam ni. Okay. Korang tengok. Dia mesti di dalam. Nanti saya perlu masuk ini. Perlu masuk ini. Perlu ikat. Jadi, ini dia ada adapter. Dia boleh tukar. You boleh sendiri modify loh. Mau 2 hun bagi 2 hun pun boleh. 3 hun bagi 4 hun pun boleh. Jadi sekarang saya ini sudah sambung. Saya bagi korang tengok lah. Saya buka ini. Jika saya buka ini, saya terus buka ini pun boleh lah. Saya 2 hun. Boleh sambung sini. Tengok. Tapi biasa orang sambung di itu valve core remover lah. Ini saya buka. Tengok. Saya buka dia. Ini 3 hun lah. Saya sudah buka. Ini 4 hun. Saya sambung ini lubang. Jadi ini pilu punya hose. Dia function macam ni lah. Dia kira vacuum hose yang boleh tukar kepala. Korang tengok. Tapi dia harga pun memang sangat cantik lah. Dia kualiti cantik, harga pun lagi cantik. Sekarang saya bagi korang tengok. Jika korang nak jimat sikit pun boleh guna. Ini yang siap sambung punya. Dia kepala yang siap sambung punya. 2 hun bagi 4 hun. Dia pun sangat besar. Atau 2 hun bagi 3 hun. Dia pun besar juga. Korang tengok. Korang boleh bezakan lah. Tapi ini pilu punya. Nampak besar sikit lah. Ini lebih kurang lah. Atau 3 hun bagi 3 hun pun boleh. Atau 2 hun bagi 3 hun. Berbagai jenis hose lah yang kami ada supply. Jika anda nak cari charging hose, vacuum hose, boleh tanya kami lah. Jadi, jika anda tengok video ini sudah faham, boleh like, komen dan share.